Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita dekat track, on track dekat track Gunung Pulai lah, tapi bukan off track lah, kita on trail. Kita atas road je. Aku punya member tak sampai lagi, tapi tak apalah, kita naik dulu. Nanti menghala turun tu kita jumpa ke macam mana ke, kita pusing balik lah naik. Sebab aku rasa aku awal kot, sebab macam plan waktu lain aku sampai awal sikit. Tak apalah, kita naik je dulu. Kalau jumpa kat mana-mana nanti kita patah balik. Let's go. Kita sampai kat persimpangan. Kalau nak pergi mandi-mandi kat sini ada air terjun. Nampak tak? Ada air terjun, surau. Ini kita nak pergi puncak. Kita naik atas. Nampak tinggi kan? Tengok bawah dia pula. Let's go. Kita dah dekat kilometer 4. Ada lagi 1 km. Kita dah dapat view. Kita dapat hadiah lah. Nampak tali. Nampak? Tunjuk. Nampak? Satu kat sini. Aduh. Bukan kita nak pergi sana, aku nak kat tinggi. Tempat dia tinggi, hampir sama level dengan gunung tu. Jom kita sambung. Okay, kita dah sampai puncak. Nampak ada menara ni. Okay, jom kita tengok view dulu. Lepas kita turun. Let's go. Okay, dah sampai. So kita dapat masa di 59. Sikit lagi nak dapat 1 hour. Aku berhenti kat bawah ni sembang. Sampai atas ni 1 jam 3 minit. Kalau tak aku boleh dapat 59 lah sampai atas ni. So tak apa, kita try turun, naik balik, kita try lagi sekali. Sub hour. Let's go. Berhenti sekejap. Dalam 2 minit lagi kita turun. Kita naik 1 loop lagi. Nak cukupkan 21. So dia naik 5 tu 5. Turun ni dapat 5. Tapi dia tak cukup 5 lah, 4.7. Tak apalah sebab dia ada kawasan yang tak boleh naik. So 4.7, 4.7. Kita lajak sikit, kita cukupkan 10, baru kita patah balik lah. Lagipun aku nak perlu top up air. Air aku dekat water checkpoint tu, dekat kereta. Top up air dulu, baru kita naik balik. Untuk try sub 1 hour lagi sekali. Daripada tahun 2017 aku try nak buat sub 1 hour, tak dapat. Tak angin atas ni, view tak nampak sebab semalam tak hujan kot. Kalau semalam hujan kita boleh nampak view ni. Okay, let's go. Kita dah sampai bawah. Total 1 jam 52. Aku buat sub 2 hours naik untuk turun. So aku refill sekejap. Lagi 3 minit kita gerak 1.55. Sebab aku nak kena kejar, ada tim aku dekat tengah. So mungkin sekejap ni aku push sikit, mungkin akan sampai VO2 max. Nak okay. Tak ada tipu punya. Distance 9.51, average pace 11.52, average heart rate 158. Aku berjaya cover kawal hari aku. Aku tak apa, tapi aku kena makan sebab aku perlukan solid food. Sebab dari atas ni gila. Kalau dekat aku tak apa pun. Okay, let's go. Baju aku basah dah. Macam ni okey tak? Ya Allah. Ini baru 1 kilometer. Mana datang 1 kilometer? Tak sampai ya? Belum. Ya Allah. Belum. Sikit lagi. Tak ada, sikit. 4 km lagi. Macam mana? Tak kau. Macam mana? Okey tak? 4 km lagi. 4 Sikit lagi. Sikit lagi. Mana ada? Dia 4.5 je. Dia ada kawasan askar. Macam jauh je 4 km. Sikit je. Dekat lagi. Cayuk. Kau dah berapa kali dah? Baru 1. Sampai lambat.
Rahmat ada kat atas. Ada kat atas. Jumpa tim. Hey. Morning. Morning, P. Let's go. Aduh, tak dapat. Satu jam 3 minit. Cuba lagi next time. Settle. Second loop. Tak cukup lah. Kita loop 1.5 lah. Sebab aku dah sampai atas. Jadi kita turun balik. Masih lagi tak berjaya. 1 jam 3 minit. Sebab tadi masa aku nak naik tadi, ada air kelapa bay. Aku berhenti minum air kelapa. Tapi itu part of aku punya nutrition punya top up kan. So masuk dalam plan race lah. Sebab aku kalau buat benda-benda macam ni aku tak pause. Aku terus buat one shot je. So 1 jam 3 minit. Next time bulan depan kita datang. Kita repeat lagi untuk buat sub 1 hour. Let's go. Aku nak rehat sekejap, ambil pemandangan. Tak ada view. Sebab tadi pagi kan, tengah hari mana tahu dah ada view. Dapat sikit view. Tadi tak nampak langsung. Tadi kat sana tu kita tak nampak kan. Ni kita dah nampak. So kita dapat menghayati view. So kita duduk sini 3 minit, lepas tu kita turun. Settle. Kita dah nak turun. Dah siap layang view, layang angin, rehat jap. So sekarang total aku punya workout 3 jam 3 minit. So aku melepas COT. Tak tahulah melepas COT ke tak. COT aku buat half marathon 21 km 4 jam. So sekarang 3 jam km 3 jam 3 minit km ke 14.35. So kita ada lagi dalam 6 km. Let's go. Okay guys, kita dah sampai bawah. Bila dah sampai bawah ni aku tak cukup mileage. So kita cukupkan lah. Sekarang 19.41. So lagi nak cukupkan 21 km. Kita jalan ke depan je lah. Aku dah tak nak dah tambah hiji. Lagi pun panas. Kita jalan dalam depan, betul kita patah balik. Let's go. Aku dah sampai Kampung Seri Gunung Pulai. Dia punya signboard aku lari. So sekarang kita nak patah balik. Sebab kita ada 20.2 800 meter je kita patah balik. Aku dah boleh rehat. Alhamdulillah. Sikit lagi. Pace semasa untuk 20.25 average pace 12. Average heart rate 164. Nice. Sikit lagi. Let's go. Settle 21 km 21.04. So kita nak lajak sikit, jadikan 21.1 lah. So masa sekarang 12.57. Alhamdulillah guys. Dengan panasnya aku jaya habiskan. Tapi lebih COT lah. Aku target 4 jam. Ni 4 jam 13 minit. Kalau ada medal aku dah tak dapat lah. Tapi tak apalah. We'll try next time. 21 km EG untuk sub 4 hours. Next time kita try bulan depan lah. Tapi tak tahu bulan depan boleh tak. Sebab bulan depan aku terlampak banyak event. Aku ada 2 event. Satu KBHM, satu Brooks dekat Sepang TX. Tengoklah, kalau tak boleh 10. Kita cuba lagi. Kalau ada yang nak ikut boleh komen kat bawah. Kita set belah 10 lah. Okay, belah 10. Belah 10 aku rasa tengah-tengah lah. Sebab 11, 10 aku ada event juga. Jadi kita ambil tengah-tengah lah. Jadi pengajaran apa yang aku belajar hari ni, apa yang kita ada dekat diri kita tak semestinya kita boleh implement kat orang. Macam aku, ada orang suruh training guna pace, ada orang suruh training guna heart rate. Tapi untuk aku, jangan follow 100% apa yang orang cakap. Kau kena cuba dekat heart rate, cuba dekat pace, ataupun kau terus hire coach yang bertauliah lah. Nanti dia akan exam badan kau, dia exam data-data, baru dia bagi ikut tu. Tapi kalau kau tak ada coach, tak ada apa, kau cuba dulu seminggu pakai pace. Tapi jangan terus pace 5, kau buat pace 8. Kau try, okey, rasa badan lambat recovery, aku try pakai heart rate pula. Sebab aku banyak, tadi kan aku buat 2 loop kan, banyak orang yang cuba ikut. Sebenarnya
Aku bukanlah nak kata aku hebat. Sebenarnya jangan buat benda tu. Kalau kita nampak macam tu, kita nak ikut, tak boleh, bahaya badan. Sebab aku buat, sebab aku rasa macam aku boleh buat. Aku memang training lah untuk ni. Tapi kalau untuk yang bukan training, jangan ikut. Sebab sayang badan. Okay, jadi see you in the next video guys. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa the next video guys. Assalamualaikum.